Hari ni Emri nak review satu biji rumah dekat Ulu Tiram. Sebenarnya ada kisah tersendiri daripada rumah. Kalau korang nak dengar cerita tu, korang kena stay tune, tunggu sampai habis video ni. Owner ni beli rumah, time belum naik lagi projek ni. Tu harga murah lagi. Tapi bila siap je rumah ni, automatik naik 100k. Owner sendiri pun tak percaya tau. Bila dia tahu naik 100k je market value tu, dia terus buat keputusan untuk jual rumah ni. Dan dari situlah dia baru je nampak pentingnya dia beli awal projek ni. Dan sekarang bila dia jual je rumah ni, automatik keuntungan dia adalah 100k. Untung betul owner ni. Pandai kan dia buat duit daripada properti ni. Sama juga macam korang. Korang beli rumah dulu mesti lagi murah. Kalau korang jual sekarang, harganya mesti lagi tinggi. Kalau korang ada planning untuk trade in rumah korang daripada rumah kecil ke rumah besar, walaupun rumah flat, kita tetap boleh bantu untuk uruskannya. Lagi-lagi kalau korang ada banyak rumah yang terbiar. Takkanlah korang nak tinggalkan rumah tu kosong je. Daripada terbiar kena makan anak-anak rumah tu, lebih baik korang serahkan dekat kami, Vigo Properties, untuk proses penjualan rumah tu. At least korang dapat keuntungan hasil dari jualan rumah lama korang. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link di bio dan terus pilih Emri Kamal. Nak info tentang hartanah? Boleh pilih Emri Kamal, pakar hartanah anda.